Awak tahu tak, masa ovulasi, telur kita cuma ada 24 jam je untuk disenyawakan. So, kalau tengah ikhtiar hamil, waktu ni kena bagi makanan power supaya telur kuat, sperma pun semangat. Apa makanan ketika ovulasi supaya persenyawaan berjaya? Kalau awak tengah masuk waktu ovulasi, inilah masa paling penting untuk bagi telur dan sperma cukup tenaga dan nutrien untuk bersatu. 1. Karbo kompleks beri tenaga stabil untuk ovulasi dan hormon. Bantu kekalkan gula darah stabil, badan tak penat dan hormon tak kacau. Pilih karbo macam ubi, oat atau nasi perang. 2. Protein berkualiti tinggi, bina telur kuat. Telur perlukan asid amino dan kolesterol sihat untuk matang. Ikan berlemak, omega 3, bantu kuatkan dinding sel telur dan rahim. 3. Zinc dan selenium, boost sperma dan bantu penempelan. Bukan untuk lelaki je, wanita pun perlukan zinc untuk ovulasi berjaya. Tiram, biji labu dan badam power time ovulasi. 4. Antioksidan, lindungi telur dan sperma dari rosak. Masa ovulasi, telur terdedah pada stres oksidatif. Antioksidan bantu jaga kesucian telur dan sperma. 5. Everty, gabungan lengkap 24 nutrien subur. Minum Everty setiap pagi masa ovulasi, bantu kukuhkan dinding rahim dan hormon progesteron untuk penempelan. Bila telur dan rahim ready, baru persenyawaan boleh berjaya. Ovulasi bukan masa tunggu dan lihat, tapi masa beri tubuh semua yang dia perlukan untuk cipta peluang kehamilan. Komen, saya tengah ovulasi kalau awak pun tengah ready, dan jangan lupa follow untuk lebih banyak tips TTC dan pemakanan waktu subur.